Okey, baik. So, kita akan teruskan dengan connect AI agent kita. So, perkara pertama yang perlu anda buat sebenarnya adalah kita perlu connect dulu dengan kita punya AI agent, which is kita connect dengan, dalam video ni saya tunjukkan macam mana cara nak connect dengan ChatGPT lah. Okay. So, yang ini kita boleh bagi nama kepada dia. Kita masuk je dekat dalam AI agent, mula di sini ni. And then kita masuk je. Saya nak connectkan dengan ChatGPT, saya bagilah nama ChatGPT. Okay, and then kita akan copy yang ni ataupun atas pun boleh lah. Kemudian kita boleh masuk ke dalam ChatGPT. Lepas tu saya nak anda pergi ke anda punya setting ni dulu, dekat personalization pun boleh. Lepas tu scroll ke bawah, pergi ke bahagian security and login, and then dekat menu dia ni scroll ke bawah sampai anda jumpa developer mode. Okay, developer mode, toggle on kan dia dekat sini. Itu penting, iaitu kalau tak on nanti anda tak boleh nak connectkan dia. Okay, lepas dah on, kita pergi ke bahagian plugin. Okay, pergi ke bahagian plugin. Lepas tu klik pada button tambah. So kalau anda tak on kan developer mode, dia tak ada button tambah dia tadi. Bila on barulah dia ada. Okay, so klik je button tambah. Lepas tu yang ni saya bagi nama, sebab saya dah banyak skill yang saya install dekat dalam ni, so saya tak boleh bagi nama yang sama. Saya kena bagi nama, saya nak bagi nama Dimagia juga. Ikut pada nama produk saya, senang sikit lah. Sebab setiap satu workspace dia akan ada satu link dia yang khas. So kita pastekan dekat sini. Authentication ni kita buat no out, and then yang ini kita tickkan dia. Okay, ingat So bagi nama ni adalah AI agent for chatbot Dimagia. Macam tu. Kita bagi description sikit lah. Kita bagi tahu MCP ni untuk apa dan sebagainya kan. So, klik pada button create. Okay, selepas kita dah klik pada button create, akan keluar paparan macam ni dan kita klik pada button connect. Alright, and then this one sampai ke bawah lah. Ini apa yang dia boleh buat dan sebagainya. Okay, ada banyaklah tools dia tu. So kita pangkalkan dulu. Lepas tu klik pada button personal. So yang kita connect tadi dia tak keluar. Sebab apa? Sebab kita perlu refresh dulu. So saya tekan hard refresh lah, Ctrl Shift dan juga R, baru dia akan keluar. Kalau kita tekan refresh pun boleh kot, tak ada masalah. Okay, so dah keluar Dimagia kat sini. And then kita boleh klik pada button new chat. And then kita boleh type alias. By the way, anda perlu menggunakan ChatGPT Plus dan menggunakan mode untuk work. Jangan gunakan chat tapi gunakan work. Kalau guna Go, dia tak ada option untuk anda select benda ni. Jadi anda perlu subscribe kepada plan Plus, barulah boleh gunakan benda ni. Alright, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh type alias and then type Dimagia lah. Saya bagi nama Dimagia kan. Kalau anda bagi nama lain, type nama yang anda berikan tadi. Okay, Dimagia, apa yang kau boleh buat? Apa tools yang kau ada? So saya tanya dia dulu. By the way, kita boleh menggunakan, kalau yang murah-murah ni kita gunalah Luna pun boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Tapi untuk adjust prompting, bagi saya better guna Soul. So prompting tu akan jadi lebih okey lah, lebih baik lah. Kalau kita gunakan Luna ni, mungkin dia punya prompting tu akan jadi haywire dan sebagainya, makin bercelaru pula nanti. Okay, so ni dia semak dulu konteks projek Dimagia yang ada dan tool yang betul-betul available dalam session ni. Lepas tu aku senaraikan dengan jelas apa yang boleh aku buat, termasuk limit sebenar kalau ada. Okay, by the way, saya banyak tools macam saya cakap tadi. That's why Friday ni adalah salah satu tool saya yang lain. Dan dalam saya punya personalization saya, kalau anda tengok dekat dalam ni, custom instruction saya ni, saya ada bagi tahu dekat dia untuk wajib guna plugin Friday sebelum menjawab apabila Friday tersedia. So maksudnya kat sini, that's why dia keluar paparan macam ni. Jadi kalau macam anda, mungkin dia akan anda tak connectkan dengan tool Friday lah contohnya, ataupun arahan anda dekat dalam ni tak ada, dia tak akan gunalah Friday tu. So apa yang boleh saya buat sekarang ni adalah sebenarnya saya updatekan di, ataupun kalau anda nak gunakan Friday juga, anda boleh tengok dekat dalam skill.sifucontent.com ini. Yang ini.
Ini adalah saya punya Friday lah. Saya bagi nama dia sebagai Friday masa saya connect dengan ChatGPT. Okey, boleh bos. Untuk projek di Magia, aku boleh bantu dalam 5 bahagian. Check bot hidup atau tidak, tengok list order, pending payment dan ready to order, semak setting produk, harga, delivery dan follow up, baca conversation terbaru, cari soalan customer yang bot gagal jawab, audit struktur 6 agent dan flow, semak arahan agent, improve tone, onboarding, sales dan follow up, update instruction atau setting bot, tengok media library dan kategori gambar yang tersedia, semak perubahan terbaru dan undo perubahan tertentu. So macam itulah, itu apa yang boleh dibuat. Ini adalah Friday punya tu. So tak ada kena-mengena dengan kita, dan ini adalah MCP untuk Meta Ads, pun tak ada kena-mengena dengan kita sekarang lah. Yang kita nak, yang saya tanya tadi sebenarnya benda ni sahaja. Okay, status live yang aku semak, connection di Magia sedang menggunakan template sehingga produk, masih trial dan aku ada permission untuk baca serta ubah shop setting dan arahan agent. So itu apa yang boleh dibuat dekat dalam kita punya apa nama tadi, MCP kita ni lah. Okay, AI agent kita ni. So bawah ni pun tak perlu tengok dah lah, kita dah connectkan dah. Alright, so ni apa yang dia boleh buat, yang dia bagi tahu tadi lah. Senarai apa yang dia boleh buat, banyak juga sebenarnya. Dan ini adalah contoh-contoh ayat siap pakai, kita boleh copy paste. Contoh ni bila kali terakhir, ataupun yang ni lah, tunjukkan maklumat produk dan senarai harga yang bot yang saya guna sekarang. So saya tunjuk kat sini, saya type balik di Magia, then so dia tengok dulu sumber live di Magia, ambil maklumat produk dan harga bot yang sedang baca sekarang. So nampak dia gunakan juga skill Friday saya tu, sebab saya bagi arahan macam tu kan, wajib gunakan skill Friday. That's why dia gunakan juga skill Friday saya lah. Sebab dalam skill Friday dia ada satu skill, nama dia sebagai saya letak sebagai Alex, yang mana dia adalah pakar dalam menentukan offer produk kita dan sebagainya. So itu untuk kerja-kerja kita nak revamp kita punya produk dan sebagainya lah kan. So nampak dia dah jumpa konflik penting dalam setting live. Maklumat utama kata 30 kapsul dengan dos 2 kapsul sehari. Tetapi setting repeat offer nampak menyebut 1 botol untuk 30 hari. So tak kenalah dua benda ni kan. Okay, so ini adalah maklumat produk dia yang dia dapat baca dari sini. So saya nak tunjukkan lah, maknanya dia memang boleh, betul-betul boleh baca apa yang kita setting dekat dalam ini. Buat setting kita ni kan, dia boleh baca semua benda inilah, termasuk dengan AI agent onboarding. Jadi dia boleh tolong kita untuk tuningkan chatbot kita dengan lebih baik, sebab dia ada semua data-data, semua memang dia dah ada. So dia boleh baca data, analisa dan tambah baik kita punya prompting kepada AI agent kita ni nanti, supaya output dia tu, output agent kita ataupun chatbot kita tu akan lebih baik, lebih improve daripada sebelum ini, supaya kita dapat closing dengan lebih baik. So itu tujuan dia, kita sambungkan dia dengan AI agent kita. Kita connectkan dengan AI agent, ChatGPT, Hermes, Claude, Gemini, semua boleh. Apa-apa yang menerima MCP punya connection boleh kita sambungkan. Biasanya kalau untuk kerja-kerja macam ni, saya akan suka gunakan ChatGPT lah berbanding dengan Claude. Sebab Claude ayat dia tu saya rasa macam kurang sikit lah. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Saya nak tunjukkan dahulu macam mana cara untuk kita connect AI agent dan juga apa yang boleh dia buat. Nanti anda boleh play around dekat dalam tu, tanya lagi dekat dia apa lagi boleh kita buat dan sebagainya. Okay, kalau ada mungkin anda suruh AI agent tu nanti, anda suruh kita punya karakter kita tu buat something dan anda rasa dan dia bagi tahu yang dia tak boleh nak buat, bagi tahu dekat saya, mungkin benda tu perlu kita masukkan, saya akan masukkan dekat dalam AI agent tersebut. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.